So ini adalah percubaan untuk buat vlog. Tak tahulah apa dia punya outcome dia. Menggunakan lens 16mm tanpa tripod, which is dangerous. So aku maybe nak kena pergi cari something lah kot untuk pegang benda ni. And tanpa mikrofon juga. Oh, it looks okay. It looks okay. I think it looks okay. But this is so big. Saja nak record. Ni yang 16mm tu. Sebab vlog. Kan nak kena pergi beli. Mana? Nak pergi? Masjid UPM. Ni isteri saya. Dah kenapa? Ini Nak wife kena saya. lighting ke? Macam ni? Ni wife saya, dia garang. So, jangan main-main Ya ke garang? Jangan macam-macam. Ya ke garang? Oh, pakai helmet. Taklah. Bawah lah. Pagi tadi nampak dia dah start. Pagi tadi tengah hari dia nampak dia suka. Oh, gitu. Okey. Mana pun dia saka. Jadi okey main. Betul. Maksud dia tu tak sticky ke apa kan. Dia okey main. Alright. Nak check out dulu. Check out. Nak balik? Bisa? Oh, ada susu mekolo. Ibu. Sabar, be gentle. Jom. One. Oh, pandai. Oh, good job. Okey, jom. Dia duduk kasih. Adik, sini. Kenapa bang? Hah? Macam cantiknya isteri aku. Hey, let's go, baby. Dia cakap baby. Hah? Dia cakap baby? Ah. Mana ke? Sekejap, gua ambil barang. Jap. Jap, sabar. Ibu dia nangis. Dia ingat ibu tinggal dia. Oh, nangis pula. Alala sedih. Alala sedih tu. Alala sedih tu. Yang ni saya nak apa? Kemas sikit je. Tak payah pendek tu. Boleh ah? This is just for beginners. How to paint for beginners. Adik dadah. Adik. Ada. Ok,
Okay, so sekarang aku gunakan satu mini tripod daripada Ulanzi, which aku rasa macam nice gila sebab aku boleh lipat aku. So ni aku nak buat kopi. Jom ikut aku. Tapi the idea is very interesting kan, untuk ada kamera yang boleh gerak mana-mana and HD sebab dia mirrorless. So ni aku buat kopi. Senang je, basuh dulu. Letak kat sini. On. Pastikan bin ada. Tengok dulu bin ada tak. Bin tak ada. Bin tak ada, letak bin. Ambil Americano. Dia nak biasakan. Sebab kalau aku tak buat macam ni, nanti konon-konon je aku buat macam ni, bawa pergi Jepun, lepas tu baru tahu oh benda ni berat, benda ni tak sesuai. Sekarang ni aku dah tahu lah benda ni berat. To which yang aku tak tahu sama ada ni sesuai ataupun tak. Aku nak buat benda ni, vlogging ni secara konsisten untuk ketahui dia punya pros and cons dia. Aku akan cakap je segala jenis benda. Mungkin aku akan edit, mungkin aku tak edit ke apa, tak sure. Tapi ini adalah masanya untuk aku stop bagi excuses. Oh by the way, air tak cukup, kena isi air. Nantilah nanti. Itu dia suruh bersihkan tu. Tak sempat lah nak buat semua benda. Bila aku nak edit benda ni, aku pun tak tahu. Tapi aku nak bawa benda ni pergi ke wedding adik aku. So aku nak cuba sama ada benda ni boleh dibuat atau tak. Alright guys, bye.